I ni managing director dekat sini. You all semua sama macam dia. Duduk bawah tapak kaki I. Sedar sikit, level korang tu dekat mana? Cukup! Jasmine, Taufik, Mona. Saya dah tahu semuanya. Saya tidak suka drama dalam dapur dan saya tidak suka politik dalam restoran ini. Saya cuma nak lihat restoran ini terus berjaya. Dan saya tidak perlukan orang yang menggunakan taktik kotor untuk terus berada dalam pasukan saya. Datuk Rahim, I janji I akan perbaiki keadaan ni, Datuk. Datuk pun tahu kan betapa banyak yang I dah usahakan untuk restoran ni, Datuk. Untuk laku. Mona, saya dah dapat direct order from our chairman untuk uruskan perkara ini. Saya dah buat keputusan. Saya terpaksa singkirkan awak berkuat kuasa serta-merta daripada Lasel Lagu. Datuk nak buang I? Tidak ada mana-mana individu yang lebih penting daripada restoran ini dan tidak ada mana-mana individu yang penting daripada Lasel Lagu. Saya dah nak bersara. Saya tidak akan tinggalkan kapal ini dalam keadaan bocor dan tidak akan biar kapal ini dihuni oleh bangkai yang busuk. Fine. Kalau ini keputusan Datuk. Tapi, jangan ingat I akan pergi macam tu je. You all semua akan menyesal. Chef, sabar. Ya, apa kau nak? Kita tak boleh biarkan benda ni macam ni je. I nak you siapkan semua yang kita dah bincang. Faham. Bagi aku masa. Jasmine, you ingat you boleh menang. Kita tengok siapa yang menang. Seharum bunga jasmine